Isunya ialah kekerapan gangguan teknikal seperti signal rosak, train terkandas dan kadang-kadang notis gangguan tidak dimaklumkan lebih awal menyebabkan pengguna terkesan. Memang dah tadi kata yang Muhammad kata tak bagi notis. Macam mana nak bagi notis? Siapa tahu gangguan berlaku? Bukan ada modal. Buat keluar isu kita kepak. Buat keluar isu kita kepak. Tak ada 3 jam kepak terus. Ini bukan gangguan biasa-biasa. Kalau kadang-kala ada sistem ataupun signaling problem dan sebagainya, macam mana nak bagi notis kepada orang ramai? Tak ada siapa tahu akan ada gangguan. Jadi yang berhormat, ini bukannya soal kita berhentikan perkhidmatan untuk maintenance dan sebagainya. Kalau ada regular maintenance yang menyebabkan train itu akan kekerapannya akan berkurangan ataupun waktu operasi akan lebih lewat, sudah tentu notis diberikan. Dan memang untuk LRT Kerana Jaya umpamanya, memang notis diberikan. Ada beberapa tempoh di mana kita telah pun melanjutkan tempoh operasi itu ataupun melewatkan tempoh operasi untuk tujuan maintenance. Tetapi untuk gangguan-gangguan teknikal, sudah tentu tidak mungkin dapat memberikan notis kerana kita pun tak tahu bila akan ada gangguan. Jadi ada gangguan itu sudah tentu akan dibaik pulih dengan secepat mungkin. Alam sistem. Tetapi saya Yang berhormat Jalun. Notis alam sistem. Apa tu? Ada sistem alam yang memberi maklumat, bukan notis bertulis maksud saya. Kalau ada gangguan, sudah tentu ada dalam social media, prasarana dan sebagainya untuk memberikan makluman kepada orang ramai supaya menggunakan alternatif transport dan sebagainya. Tetapi memang kita mengambil maklum bahawa ada penambahbaikan yang perlu dilaksanakan oleh prasarana dari segi communication dengan penumpang ataupun dari segi bagaimana mengawal penumpang ataupun crowd control dan sebagainya. Itu memang ditambah baik. Tetapi untuk mengatakan bahawa kita langsung tak memberikan apa-apa maklum balas kepada orang ramai, itu adalah satu kenyataan yang tidak adil kepada pihak pengurusan prasarana. Ada kelemahan, kita tambah baik, dan ada juga usaha berterusan untuk memastikan perkhidmatan yang lebih baik.